Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami semua berkumpul untuk sesuatu yang luar biasa. Bukan sahaja bengkel, tetapi satu ruangan untuk kita mencuba benda baru, berani bercakap dan menjadi kreatif. Kadang-kadang kita berfikir TV PSS ni hanya untuk orang yang pandai bercakap je. Tapi semua orang ada peranan masing-masing, seperti mengedit video, menulis skrip dan ada juga yang santai bila memegang kamera. Jom kita belajar cara menjadi kru TV PSS yang terbaik di Bengkel TV PSS SPU 2025 bertempat di SMK Gemilang. Macam mana? Best tak? Jangan lupa like, subscribe, share. Kalau jom TV.